Puasa tapi kuat muhung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam masyarakat ni ada orang, bohong itu menjadi darah daging dia. Sehingga dalam rumah dia, ahli keluarga dia tahu dia ini pembohong. Di tempat kerja, semua staf tahu dia ini pembohong. Dalam kampung tu tahu dia ini pembohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sedih tengok orang yang diuji oleh Allah SWT dengan sifat bohong ni. Sah tak puasa orang bohong? Jawapan dia sah, tapi tak ada pahala. Bahkan boleh menghapuskan pahala. Bahkan disebut dalam satu hadis yang sahih, orang yang tak pandai jaga mulut dan akhlak, Allah tak perlu kepada dia fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Itu teks dia. Untuk dia meninggalkan makanan dan minuman dia. Hadis sahih. Puasa jagalah. No? Kalau kita tahu orang tu suka mengumpat dan mengadu domba ataupun menyebarkan buhtan, tuduhan, suka tuduh orang itu dan orang ini, jauhkanlah diri kita dalam bulan puasa ni.